Hanya Public Gold mempunyai dealer-dealer yang aktif educate orang dan ada menulis buku. Tuan-tuan, di Malaysia hanya Public Gold, the only company yang bukan setakat jual emas tetapi educate masyarakat Malaysia tentang pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat. Betul atau tidak? Hanya Public Gold mempunyai dealer-dealer yang aktif educate orang dan ada menulis buku. Benda ini tidak berlaku pada mana-mana syarikat lain yang jual emas di Malaysia. Perasan atau tidak? Tuan-tuan cuba sebut, siapakah orang dealer-dealer PG yang menulis buku yang bersama-sama dengan kita? Contoh, Tuan Azizi Ali, pakar keuangan, bersama dengan kita, menulis buku. Tuan Samsudin Kadir, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang bercakap, Syukur Hashim, Syawal Amron, dan sekarang kita ada orang baru, orang muda, Azim. Jadi tuan-tuan, dealer PG ini daripada yang seveteran-veteran Tuan Aziz Ali menulis dan mengajar, hingga kepada orang muda, Tuan Azim, dan seorang lagi yang turut menulis buku, educate orang pasal kekayaan. Founder kita, Datuk Wira Louis Ng, pun ada buku. Tuan-tuan tak jumpa benda ni dekat company lain. You cannot find. Buat bisnes yang betul, ada dealer-dealer yang hebat-hebat, pakar keuangan bersama dengan kita, pool of talent dengan kita, menulis buku pun dengan kita, daripada yang muda sehinggalah yang veteran. Hanya di Public Gold. So tuan-tuan rasa tuan-tuan berada dalam syarikat yang betul atau tidak? Betul. Okey, tuan-tuan berada dalam syarikat yang betul. Kemudian tuan-tuan, ni Cikgu Ridwan tu. Handsome Dia pun anak muda juga, seorang cikgu. Tuan-tuan tahu dah dia punya income sudah mencecah 5 figure. Cikgu buat bisnes part time, income sudah 5 figure. Bukan 5 figure yang 10,000. Lebih lagi daripada tu. Double. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok orang-orang muda yang berjaya, macam Cikgu Ridwan, Azim, inilah tuan-tuan sebenarnya di masa hadapan. This is you. Betul atau tidak? Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Azim. Dia ambil masa 5 tahun untuk merancang dan menulis buku. Dan dia baru 6 bulan berumah tangga. Saya tuan-tuan kalau baru berumah tangga 6 bulan, buku saya akan delay setahun. Sebab apa? Isteri cantik mesti kita nak enjoy kahwin dulu. Tapi dia tak. Dia isteri cantik pun sama, tulis buku pun sama, dapat keluar buku. Tahniah kepada sekali lagi. Satu tips ya, semalam saya buat Facebook Live, saya bagi satu tips daripada Tuan Azizi Ali, pelabur emas sukses. Tips yang pertama, apa dia? Baca 10 buku. Dengan hanya berada di Public Gold, dengan hanya membaca buku-buku dealer Public Gold, tuan-tuan dah boleh dapat 10 buku. Itulah hebatnya. Kalau tuan-tuan nak baca tentang kewangan, buku Zero Hutang, Tuan Muhammad Zulkifli. Sampai anak saya yang kecil ni, tu, bila dia tengok muka Zul, dia tak ingat nama tapi dia cakap, Abah, tu Zero Hutang. Anak saya yang kecil tu, dia tak ingat nama Muhammad Zulkifli Syafi'i, tapi dia ingat buku yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia tahu ayah dia suka baca buku. Buku tu saya duk tengok dan anak saya tengok buku tu, dia tengok, dia kenal. Tuan-tuan, bila tuan-tuan berada dekat Public Gold, tuan-tuan ingat tuan-tuan berada di syarikat yang betul. Kita buat benda yang betul daripada day one. Daripada saya mula kenal Datuk Wira Louis Ng, since day one, Datuk dah bagi tahu dekat saya, kita buat benda betul. Orang bagi duit, orang dapat emas. Itu business model kita takkan berubah. Waktu zaman skin cepat kaya keluar, ramai orang join skin cepat kaya, Public Gold punya sale down. Datuk still stick dengan prinsipal dia. Kita buat benda yang betul, kita akan grow. Tuan-tuan, skin cepat kaya semua down. Tuan-tuan tengok ke mana Public Gold sekarang. Kat sini ya. Menara 100 juta. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan semua, ambil pengajaran iktibar kisah orang muda tetapi kaya. Yang ini tulis buku, yang ini belum lagi. Ingat Azim, waktu saya kahwin, pinggang saya 28. You kena ingat pinggang you berapa. Sebab saya tengok muka gambar kat 26 ni kurus. Gambar dekat dia dalam buku ni kurus tau. Sekali saya tengok, air, baru 6 bulan. Dah cabi sikit. Oh dah belah betul. Pandai dah jaga. Sekarang saya 28 kepada 35. Tengok awak macam mana. Tapi pinggang kembang, duit makin kembang. Nak? Jadi dengan kata lain, tuan-tuan, saya berdoa kepada anda semua,
be in public goal, stick with public goal, jejak langkah anda seperti orang-orang muda di depan anda. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.